Air yang jernih memang cantik geng. Okay, so guys, hidup. Okay, sekarang dah pukul 7. Kami pun first time sampai sini untuk bermalam. So kami tak pasti macam mana keadaan dekat sini lah. Malam macam mana kan. Nyamuk, tadi nampak ada macam ada nyamuk. Sebab kalau biasaannya kalau ada sampah, mesti ada nyamuk. So kawasan ni ada sedikit sampah. Sampah tu datangnya daripada pengunjung-pengunjung di kawasan ni. Kalau kadang-kadang tu ada setengah tu dia tinggalkan sampah di situ kan. Tadi ni nampak. So harap-harap pengunjung-pengunjung di sini lebih prihatin nampak ada sampah. Ini pun kami pun terpaksa kami kutip lah, kami tolong kutip. Itu pun ada orang buang surat khabar. Nampak? So kami akan masukkan dalam, bakar dalam api lah. Patutlah kan buat macam ni, tinggalkan sampah macam ni. So kita dah sembuh insect repellent. Benda ni ada scam kita. Tapi Ikra kena juga nyamuk. So waktu senja ni memang kebiasaannya ada nyamuk. Harap-harap nanti kejap lagi tak ada nyamuk lah. So challenges jugalah geng. Sebab dekat sini adalah wild camping. Tandas pun tak ada. So kami akan guna tandas sendirilah. Sebab ada beberapa ahli keluarga kami nak buang air besar. Tapi tak boleh nak mention lah kan. Oh, saya dekat. Mana ada dia cakap. Dekat siapa-siapa. Okay, wild camping kan. So dah lama kami tak wild camping macam ni, yang tak ada tandas, yang tak ada kemudahan, tak ada elektrik. So kami just camping di tepi sungai kan. So tengok air dia pasang. Dari segi keselamatan kami dah tanya penduduk tempatan, tanya macam mana air ni naik sampai ke paras mana, kami dah tahu. So insya-Allah selamat. So Along tengah spray. Mandi lagi pukul 7 lebih Raid. Dah naik. Cepat. Naik. So wife aku dengan Ahmad tengah bawa turun barang. Ada lagi barang dalam kereta. Tu kami dah bawa cangkul. Jangan mention. Dah ke belum? Belum lah. Dah. Gini. Dia nak makan dengan buah dia. Okay geng, kita orang dah nak tidur dah. Sekarang dah pukul 10.44 dah. 10.44. Raid dengan Ikra dah tidur, Along dah tidur. Ini keadaan camping kami. So dia akan nanti sini.
camping kami. Okay. Kita orang terpaksa pindah disebabkan ada faktor keselamatan. Jadi kami ada tempat, baru dapat tempat tadi lah sebab ada orang datang tadi. Kemudian ada apa, dekat belah sana ada satu macam homestay lah. Homestay dia ada satu apa, tapak campsite. So kami akan pindah ke sana yang lebih tinggi lagi, tempat yang tertinggi lagi. So sekarang dah pukul 11. So nasib baik ada orang beritahu lah sebab kawasan ni mungkin air naik masa hujan ni. So kami akan pindah ni. Akan pindah ni. Jom bangun. Kita kena pindah. Alright. Baik, bangun. Bobek ni TNB punya empangan ni dia tak kira masa. Dia tak bagi warning. Kalau dia nak buka, dia buka je dia punya air tu. So itulah yang diceritakan oleh orang di sini. Alhamdulillah lah dia beritahu. Okay, kita ikut sini. Okay. Jom, Raid. Ikut ayah. Kamu kena pasang kemah terus tau. Dan Raid terus tidur. Okay, right. Sebelum air naik, rupanya ada campsite dekat situ lah. Kami tak tahu ada campsite. Lagi ni nak tinggal sana siapa? Rai dengan Ahmad tinggal. Okay, jom. Rai dengan Ahmad tinggal. Let's go, gang. Mana ni? Ikut Abayang. Kamu duduk tengah. Ikut tengah. Okay, let's go. Raik kena jaga. Dia kena bangun tengah malam. Okay, kita dah sampai di atas. Naik atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pindah lah sini. Boleh muju lah. Siang tadi kami dah sampai sini. Tapi tak ada orang kan? Tak ada orang ada. Itu yang atas laku lagi. ada juga minta nombor telefon. Tapi ada orang yang kawan-kawan kat yang mancing kat sini kata tak ada nombor telefon sini. Tu lah. Apa bukan sini tak apa. Nanti boleh bagi nombor telefon ni. Okey. Okey. Lain kali nak camping lagi ke? Okey, kita akan camp kat sini, geng. Alright.
Okey, bentar. Sini. Tengah sikit. Tengah. Tengah sini. Okey, kau pasang fan tau. Ayah pergi ambil mak. Itulah cerita dia, geng. Alhamdulillah. So itulah, kami tak tahu yang ada campsite kat situ. Sebab kami dah datang tapi tak ada orang. Nombor phone pun tak ada. So itu yang kami ambil keputusan untuk camping dekat sini. Wild camping. Oh, dah siap dah. Okay. Rasa macam ni, kita bawa tikar tu dengan anak-anak dulu. Sebab sekarang boleh bawa barang sekali. Ifah, cepat. Sebab Ifah tu kan baru bawa kemah ni. Let's go, Ifah. Cepat Ifah. Ikra. Dah. Hah? Ayah nak lupa ikut ni. Ikut mana? Ikut dia yang Mana headlamp? mana ada ni dah habis bateri. Lama ambil. Ambil topi ayah ni. Bukan headlamp, topi ayah. Pergi jalan mana? Okey. Jom. Ada campsite baru kan. Ada camp baru. Campsite baru kita Ikra. Okey, Pak. Okey. Meh, masuk. Ke tempat. Di sini lah. Pakai buntut kan. Amak kena. Sakit. Okey, rumah dah sampai. Mana tu? Ada lagi apa kan? Lagi. Kat mana? Mama dia tengok. Mama ni. Ya. Ini kenapa? Itu apa? Tak ni. Berubah lagi. Aduh. Pegang. Tolong pegang. Berubah. Kena dengan semua pakai buntut kan. Sakit. So, ayah nak ambil apa ni? Ya. Ni kemah eh? Mak, dia jaga mak. Ada semut besar. Sakit. Jaga-jaga semut besar. Tidak jom. Video je. Flysheet biar dulu. Kemah yang penting. Kemah ni. Dah boleh bawa lah. Nah.
Nah, bawa. Boleh pasang ni terus. Ni kena pegang ni. Kena pegang ni. Okey, boleh pasang. Kembang kan je tau. Ni yang tu dah dia. Okey. Okey. Dah dah hilang semut tu. Ni semut ni. Dia. Ni semua ni dia boleh tu kan, dia boleh. Ya. Rumah sana pun ada semua tu dekat tembok. Kat mana? Dia sengat pakai bontot dia. Yalah, jangan Mana? ni pula. Laba-laba besar. Laba apa ni? Anjay. Bakar kaki tu. Mana banyak ah. Okey. Jom ambil barang lagi. Kami dah siap set up camping. Barang dah ada. Ada lagi. So geng, kita orang nak ambil kereta. Kereta. Belah kiri tu situ ada batu. Abang kena ambil side sana. Undur tu. Tu nampak tu ada batu belah kiri. Okay guys, satu episod yang mencemaskan juga lah dan mencabar. Kami terpaksa pindah di sini, daripada bawah tu. So kami dah siap lah semua. Okay, itu ada orang apa, ini bahaya ni, tajam ni. Okay, ni Ifah dia sekarang pukul apa geng? Pukul nak dekat pukul 1 lah. Okay, pukul 1. So nak buat kopi sikit, nak buat air, nak masak air. Okay, Raid, selamat pagi Raid. Masalahnya ada bangun awal. Raya. Kau bangun pukul apa? Dok, ya weh. Aik bangun, mak pun bangun. Ambil GoPro. bawa botol air tu, ambil air je. Hello Ahmad, jom nak tengok tempat tu. Tunjuk kat dia. Kami nak tengok kesan air semalam yang kami terpaksa pindah tu sebabkan oleh nasihat orang di sini lah. Alright, kita tengok. Ni tanah pasir. Mana? Tanah pasir ni. Yo. Yelah. Bapa ada orang mandi. Ya betul. Ya betul pasir. Minta maaf Mana? Ha? Saya camping tu. Ha? Camping. Oh, dah ada. Sampai dari mana? Ha? Sampai dari sana. Boleh? Nanti nak ke sana. Tak boleh lah. Dari mana? Ha? Dari sini. Daripada No, kau terbang
awal ni sampai. Oh, kita main ikut import. Oh. Air naik sampai sini. Tak tahu lah. Kalau sampai. Malam kami camping kat sini. Oh, nak naik sini. Lepas tu ada orang cakap air akan naik sampai sini. Oh, tapi basah pun kat sini. Itulah kami nak tinjau. Kan, Ramai ke? Ha? Ramai. Satu family lah, 7 orang. Oh, ni dia. Ni dia kesan kan. Sampai sini. Oh, dia sampai sini lah. Kan? Nampak? Air. Tak. So, kita ikutkan. Nak ikutkan kalau air dalam sungai udah. Mana yang punya Ayah punya unggun api dah tak ada. Dia dah kena hanyut. Oh, hanyut lah. Tadi dia unggun api yang kita orang buat semalam dah tak ada. Ni, ni kayu ni. Kayu ni pun tak ada. Ni kan dia kasi kita air naik ke sini. Sananya memang cantik. Kan? Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.